Pernah tak anda dengar bayi baru lahir terus-terus boleh baca? Hai, hari ini saya nak kongsikan dengan anda satu quotes kegemaran saya, iaitu literasi bukanlah satu anugerah. Pernah ke dengar bayi lahir-lahir terus boleh baca? Dalam sejarah peradaban manusia, belum ada lagi bayi lahir-lahir terus boleh baca. Kenapa? Kemahiran membaca tidak hardwired dalam otak kita. Kita tidak dilahirkan bersama dengan kebolehan membaca. Tetapi ia adalah hak setiap kanak-kanak. Hari ini, kalau kita ada anak yang nak masuk usia persekolahan 7 tahun dan masih lagi belum boleh membaca, kita patut risau. Darjah 1 dah tak ada lagi ajar membaca. Macam mana? Dan bila kita sebut pasal hak, ada orang yang perlu bertanggungjawab untuk menunaikannya. Soalnya, siapa yang bertanggungjawab untuk menunaikan hak literasi ini kepada kanak-kanak? Kongsi jawapan anda di ruangan komen ya.